Taman Ekorimba Kota Damansara. Masuk kena bayar RM2 Okey, ni dia kad dia. Terima kasih bang ni dia kad dia. Siapa tak ada kad ni minta maaf jangan masuk Kita kena ada komitmen sikit lah kalau nak kad masuk. Sebelum keluar kena pulang kembali. Kita ada kad ni warna putih ni. Kita dapat, kita bawa, lepas tu kita keluar, kita pulangkan balik. 9.54 pagi. Okey, kita masuk sekarang. InsyaAllah, mudah-mudahan sampai ke Kemuncak. Sebelum ni aku bawa basikal mountain bike kat sini. Hari ni hiking. Tapi tak sama macam 6 tahun yang lepas 6 tahun yang lepas aku boleh berlari kat sini. Hari ni berjalan pun dah semput. Masih ramai lagi rupanya yang naik lambat. Tengok tu dekat belakang aku. Ada lagi yang naik. Apa bang jalannya? Dari mana? Daripada Keramat. Kelantan bang. Kelantan. Oh, jauh. KL. KL, okey. Selamat semua, hati-hati. Assalamualaikum. Ramai bang kat atas? Ramai lah. Ramai Alhamdulillah. Kebanyakan pendaki-pendaki di mana-mana pun semuanya memang friendly lah kan. Bila jumpa tu bagi salam, say morning, hi, whatever lah, asalkan kita bertegur sapa. Betul tak? Tak kira lah bangsa apa pun. Sejak 2019 hinggalah ke hari ini, bermaksud dah lebih kurang 6 tahun aku tak naik puncak Tiga Puteri ni. Baru 200 meter naik dah semput. Steady bro. Steady. Hi, morning bro. Ini rupa pokok nangka. Ini pula pokok ipuh. Ada pokok nama Kundang jadi orang Kundang Jaya ke desa Kundang ke wajib naik. Keledang. Pokok ni tak ada nama pula. Berlengkau-lengkau ni. Tak apalah, aku namakan pokok ni pokok ulau belengkau. Aku jumpa makhluk nunggu dalam hutan ni. Ni dia. Ada seekor lagi, kita tengok. Tu dia, nampak. Lari. Hello. How are you? Alamak. Tu dia. Pokok besar tu. Tempat wajib ambil gambar. Hampa tahu tak nama Petaling Jaya tu mai dari mana? Dia mai daripada sebuah pokok sebenarnya. Kalau tak percaya hampa tengok ni. Inilah pokok petaling. 200 meter lagi ke puncak. Paling mencabar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini hari Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaidah 1447 Hijriah. Aku sampai lagi di Kemuncak Denai Tiga Puteri. Nampak tu pemandangan. Ini view dari puncak Denai Tiga Puteri Kota Damansara. Kalau ada mahala ke sana tu, itu ke tol Kota Damansara. Manakala mahala ke sini, keluar ke tol Jalan Duta. Alhamdulillah terjumpa ini anak-anak muda, remaja. Cik Oli pun rasa muda remaja gak. Cumanya tak boleh elak sebab janggut dah putih. Alamak. Tapi dia orang ni memang sempoi memang sporting. Betul Apa pengajaran yang dapat? Pengajaran yang kita dapat sepanjang saya mendaki ni, kita jangan mudah putus asa. Kita percaya yang usaha tu takkan mengkhianati hasil. Mungkin kita rasa lambat kita sampai, tapi lambat laun kita akan sampai juga. Jadi pelajaran ni kita perlu sabar. Perlu sabar. Apabila kita dapat beriadah sampai ke puncak Denai Tiga Puteri ni, sama-samalah kita menjaga kebersihan dan juga kita menjaga ekosistem di tempat ini.